Okay guys, pada bakal pembeli jumper Jasper Mini Jasper Mini. Okay, kita sekarang buat unboxing video apa yang ada dalam jumper Jasper Mini ni. Okay, kita pelan-pelan buka. Okay, buka plastik dia. Kita tengok kotak dia cantik kan. Kita pusing ke detail tengok dia punya labeling, design semua. Okay, kotak dia memang premium Okey, kita cuba buka sekarang. Apa ada kat dalam? Okey, first thing kita lihat ada dia punya user manual instruction. Okey, ada plastic cover untuk jumper tu. Okey, kan comel tu comel saja, kecil saja, besar tapak tangan. Kita belik-belik dia, kita lihat kecil saja. Okey, dalam dia ada apa? Dalam dia kita berikan sekali, ada dia punya jumper cable, ada premium jumper cable. Okey, klik positif negatifnya, semua ada. Okey, ada lagi. Okey, kabel type C, itu untuk charge phone kamu lah. Dan ada juga, okey, sini apa ni? User manual. Dalam bahasa Inggeris, Okey, ni kotak dia kita lihat. Okey, sekarang kita tengok jumper dia. Apa function dia ada? Okey, ni butang on. Okey, tekan lagi. Okey, LED sangat terang, Premium LED light. Kita tengok. Okey, kalau tutup lampu, tutup bilik tu memang sangat terang. Okey, kita tengok. Okey, itu dia jumper port dia. Nak start kereta, kenderaan, cocok kabel tu saja. Okey, on. Tekan butang push, tekan butang push hijau, maksudnya boleh jump. Kalau dia merah tu reverse tu tak boleh jump, start kereta lah. Tak boleh start kenderaan. Okey, kita balik, kita tengok balik dia jumper ni. Okey, itu sekarang kita cuba test dia punya kabel type C yang diberikan. Ni kalau rosak boleh pakai apa-apa kabel yang adalah biasanya Android sekarang semua gunakan type C. Dia bukan fast charger, tapi cukup lah untuk standby. Boleh charge kurang 1 ke 2 phone, bergantung pada kapasiti phone anda. Okey, kalau sekarang apa lagi ada? Okey, semua itu saja, simple sahaja packaging Jasper Mini ni. Kita masukkan semula aksesori dia, inner cover dia, dan okey, jumper dia. Okey, jadi pada bakal pembeli, ni barang yang kamu akan dapat kalau beli daripada kami Jasper Mini. Alright.